Hello guys, welcome back to my YouTube channel Noromera Review. Jadi sekarang ni kita nak main Tower Mirror. Tu ada Mirror dah. Jom kita main Tower Mirror. Okay, kita start dari sini dulu. Okay, jom kita pergi tukar. Tak ada tukar orang tu, tak ada. Saya main Tower Mirror sebab kawan saya kan kat YouTube dia, Humaira lah. Dia apa ni? Aduh, okay, baru faham. Dia dekat YouTube, dia main YouTube juga. Okay, tunggu ni. Dia main YouTube, lepas tu dia main Tower Mirror. Tapi bukan Tower Mirror yang ni lah, yang lain lah. Okay, okay. Kita kena segera. Okay, sebab kita nak cepat tau. Okay. Untuk game pada kali ini, saya akan main Roblox untuk sahaja. Saya tak nak buat konten-konten lain tu, tak nak lah, ya. Saya akan buat konten Milo. Konten Milo pula dah. Konten main Roblox. Macam mana ni? Di sini. Dah habis. Lah, cepatnya. Okay guys, jadi saya dah. Congrats, you win Milo Tower. Yeay, kita dah menang. Okay, sebab ni yang kita dah menang, jadi kita main yang next. Wih. Okay, tadi kita main yang ni. Jadi kita main depan dia. Okay, ni tak panjang sangat. Okay. Okay. Okay guys, kita ni dah puasa. And then main Tower Milo. Nak Milo. Minum guys. Tapi tak apa, kita puasa. Jadi kita kena menahan kelaparan. Okay. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Takut jatuh guys. Apa ni? Oh, boleh. Okay, seperti biasa kita menang lagi. Congrats, you win Tower Milo. Saya memang power of the power. Assalamualaikum. Apa? Tak tahu. Okay, and then kita jatuh guys. Untuk main seterusnya. Tadi kita dah main yang ni. Sekarang kita main yang ni pula. Sekejap. Kita main yang ni. Okay. Ni dia agak susah kot. Tapi dia pendek je. Okay, bismillah. Hop. Apa ni? Cakap mana ni? Oh, sini. Oh, faham. Haba. Saya tak jatuh ya guys. Takut. Korang tengok elephant tak? Saya tengok elephant kan. Yang dorang dengan yang New Generation tu. Aku tak tahu lah apa nama, aku tak boleh sebut lah. Ya. Yang tu kan. Kita menang. Yang elephant tu kan. Kalau korang tengok lah. Ya. Diorang ada buat dengan realization. Diorang ada buat ni apa? Diorang buat kelakar tau. Lepas tu part dengan Sophie pula dah. Bukan Sophie. Syami dengan Sophie. Lukman dengan Mira. Tengok kan. Okay. Tadi kita main ni. Okay, sama tu saya cerita juga. Time tu. Yelah time tu kan. Time tu diorang main. Lepas tu Syami kata. Kenapa? Dia kata, aku suka elephant tapi aku tak suka nama elephant. Dia kata Alif Nazhan lagi best. Lepas tu Luqman pula dia kata, kenapa aku tak suka pakai topi? Lepas tu Syami kata lah tak tahu. Lepas tu dia kata sebab topi comel. Time tu aku sumpah aku gelak. Lepas tu aku gelak kan. Lepas tu aku komen lah. Kalau Nazhan tengok ni, tak tahulah. Ya. Okay, kita sambung kepada main tower. Okay guys, bila saya cerita tu terus menang.
pergi ke yang next. Kita mati dulu. Okay, tadi kita dah main. Yang ni kita dah main, yang tu kita dah main, yang sana ni pun kita dah main. Kita main pula hujung ni. Kita main yang ni dulu. Lepas saya nak main ni, saya nak berak guys. Jadi saya nak segera. Sebab saya nak berak. Saya kena cepat habiskan tahun ni. Sebab saya nak berak. Boleh ke lupa sini? Bijak tu kau Nora. Tengok tu. Sampai sini dah. Oh my god. Hop. Okay, hop. Tengok tu guys. Kita dah menang. Okay, kita main yang tower last punya. Kita main yang last punya tower. Ujung. Okay, ni easy je. So, kita nak berak cepat-cepat. Jadi, kita nak cepat. Saya tak pandai cepat-cepat sangat. Jadi, tolong jaga jam saya. Kalau korang dengar suara pecah ais tu, adik aku lah ya. Adik aku tak puasa. 6 tahun. And then 8 tahun. Tengok, dia 8 tahun tak nak puasa. Astagfirullah. Aku 10 tahun guys. Boleh puasa. Okay. Okay guys, kita kan dah menang. Jadi jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Jadi aku nak pergi berak sekarang. Okay, bye bye. Jangan lupa subscribe tau. Penat-penat je aku buat. Okay, bye bye.